Macam mana awak pergi ngaji yang sepanjang dulu, lepas tu lanjut pelajaran ngaji Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan tu wafat, Baba sepanjang baru sekolah rendah. Tak masuk lagi pondok. Baba sepanjang tu lewat juga masuk pondoknya, sekolah menengah baru masuk. Tengok. Nipu tak situ? Nipu. Latar belakang pengajian tu pelawak dah. Tapi anak murid orang berantung ni tahu. Maksud tu syekh yang mengaji di alam arwah. Apa lah? Di alam tu alam basroh. Kalau yang ikut anak murid yang pengen, alam basroh. Alam sebalik mata. Beratlah kata. Sungguh, ini ajaran sesat tu gitu. Siapa-siapa anak murid dia kata saya deki ni. Sebab apa saya deki? Sebab ustaz ni deki. Tengok, yang mengajar di masjid surau. Apa orang yang ngaji ikut dia? Ada tu email duk nyana dinding. Duk siok selok letih tidur. Adalah 3-4 ekor duk ngaji. Mana supaya ngak perguruan kita beratuk. Tan Sri, datuk-datuk. Nah, arti-arti, glamour-glamour, macam-macam pelakon ada. Banyak. Tapi, yalah, silap saya juga. Saya ni jenis kaki maki. Ya memang betul lah orang kaya. Kebenaran ni kalau kita tidak hias dengan akhlak, memang orang tak kena ikut. Orang jadi benci. Memang saya maki ya. Kesesatan apabila dihias dengan kelembutan, dengan akhlak, lama orang ikut. Memang tak syah tu kecek berlalu. Lembut. Ya. Dalam tekuk. Tak ada perkataan maki, tak ada. Jujur. Tapi walau bagaimanapun kebenaran itu tetap kebenaran. Sampai satu masa mesti ada hak sedar. Tapi bila biti habis puluh ribu dah lah. Mari minta maaf, mari cerita. Baru saya tahu memang betul sesat. Banyak antara hak lain dia mengajar kita hikam. Tapi bukan kita arak kita buku Rumi ya. Dia baca berkata Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah kata man sabaqat inayatuhu lam tadur jinayatuhu. Siapa yang telah terdahulu dalam ilmu Allah, dia dipelihara oleh Allah daripada masa api neraka, lam tadur jinayah tu, tidak ada mudarat apa jinayah yang dia dah buat, apa dosa yang dia buat. Dia kata hak ni seperti saya. Anak-anak murid semua tak boleh buat seperti ni. Sebab tu anak murid dia suruh semayang, dia suruh puasa. Sebab tu anak murid dia payah nak kata sesat tu. Kata mana sesat syekh kami? Syekh kami suruh kami puasa, suruh kami semayang, tutup aurat dan sebagainya. Sebab kami ni belum level syekh lagi. Itulah kata sesat tu. Dia kata, apa sesatnya dah dia sampai level tu? Boleh? Tak ada. Nabi kita Muhammad SAW lah orang paling makrifat tinggi. Ada Nabi tinggal syariat? Tak ada. Amarani Allahu bihinna. Diperintah akan daku oleh Allah dengan syariat tersebut juga. Bukan aku perintah pun saja, aku pun kena perintah kamu juga. Itu Nabi Muhammad.